Okey, kerek dah sampai. Assalamualaikum. Kerek. Ni, oh sedap dia belakang. Pakai tali pinggang tu. Parking itu ceritanya dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Discuss dekat showroom lain. Ambil kereta kat showroom lain. Mana kereta? Kawan ambil kunci dah. Kereta baru dah. Rumah kan? Pandai je. Kalau macam ada bunyi-bunyi kita kena Guna balut air. Aku nanti kan punya apa tu kat belakang tu. Oh, keteng-keteng. Nampak baru sikit lah. Biasa-biasa je. Macam ni dah ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Nanti just connect je lah kat sini. Kena Pakai ikut Wi-Fi tu lah. Bluetooth. Bluetooth. Connect Bluetooth. Lepas tu yang lain semua biasa. Aircon dekat sini. Lepas tu ni traction control. Ni untuk apa? Oh, kunci. Kunci. Yang lain-lain ni untuk dia punya level lampu di bonnet depan. Yang kata lampu auto tu yang macam mana? Lampu auto tu yang ini. Dia boleh ni. Auto tu nanti kalau contohnya kan, dia mau masuk je tempat gelap, nanti dia akan buka sendiri lah. Sebab yang tu sekarang ni yang macam model yang ini dia ada DRL. Kan. Kalau tak buka lampu pun DRL tu biasanya dia akan menyala lah. Tapi kalau kita lalu terowong ke apa semua kan, dia akan auto buka. Tapi suri letak di auto lah. Kena letak macam lampu tinggi apa pun tak perlu kita pusing lah. Tapi lampu tinggi kena. Lampu tinggi dia kena dam sini lah. Yang kata IHU apa? IHU ni lah nama dia IHU. Kalau nak restart kena tekan ni lama-lama. Nanti dia akan restart balik. Kan macam yang hari tu kan ada yang case dia restart tiba-tiba tu kan. Macam kalau nak apa ni kecerahan dia ni nak kalau malam tak bagi silau macam mana? Tak bagi silau pergi kat sini. Tutup. Tutup je dekat sini. Tutup kat sini. Ni yang lain ni semua infotainment lah. Dia ada dia punya setting kat sini. Ni boleh tengok lah dia punya display ni. Boleh lah turunkan brightness dia. Tu. Macam ni untuk meter? Untuk meter? Untuk meter, meter ni kena buka lah. Meter ni dia dekat sini. Kalau nak tukar dia punya ni, tekan dekat sini. Dia ada tekan tu. Dia akan tukar lah short trip, long trip dengan ni untuk bacaan yang masa kita tengah bawa. Maknanya nanti dia akan tulis lah berapa liter per 100 km. Dengan odometer sekali dekat sini lah. Macam kecerahan dia ni boleh aja. Yang ini tak boleh aja. Tak boleh. Yang ini tak boleh. Bukan korang kena ambil ni untuk promosi. Terima kasih kepada Cik Mahmud berjaya memiliki Proton Saga 1.5 Executive. Terima kasih. Terima kasih Cik Mahmud. Thank you, Mo. Alright.